Saya nak ucapkan terima kasih kepada KKM yang datang. KKM makan apa tadi? Kita makan king crab Alaska yang paling sedap, paling manis, paling gemuk. Melentang Tadi, patah. kalau KKM tengok letak tangan besar macam tu tu. Tak. Ha? Dia lagi besar pada lengan kita. Dia lagi besar. Memang kenyang, puas. Kalau korang datang satu family, order satu tu pun dah cukup. Kalau tadi ambil yang 4 kaki tu sebenarnya boleh makan 4-5 orang kan? Lebih pun. Lebih 4-5 orang boleh makan. Sebab satu kaki tu boleh share 3 orang. Boleh datang Boleh. berapa? 12 orang. Kalau betul boleh makan ramai-ramai lah. Betul, boleh share lah. okey. Janganlah tamak hidup ni. Jangan tamak. KKM datang Sama-sama dah. rasa. Betul. KKM datang dah kali ke berapa? Kali kedua kita datang Kali kedua. memang repeat untuk semata-mata datang dekat Nasi lemak, Nasi lemak. lobster, JB. Betul. Okey, dan saya nak minta KKM tolong minta follower KKM So you datang all sini. yang sayangkan Kak KM, korang boleh percayakan Kak KM. Kalau Kak KM kata sedap, memang sedap lah. Okey. Ini adik you all KKM datang. ke? Ya, memang nampak muka sama. Okey guys, so tolong check dah follow saya ke belum Abang Lobster. Ini Kak KM kita dan ini Akak Lobster. Kasih follow dan tolong share video ni kawan-kawan biar lain nampak. Dan last sekali Kak KM, salah ke tidak seumur hidup sekali makan Alaska King Crab? Takkanlah salah. Apa salahnya sesekali kan? Gaji korang, Betul. korang menabung-menabung tu. Yep. Sesekali duit yang kita simpan tu memang untuk perut kita. Betul. Ah, Terima kasih banyak Kak KM Sama. Sudi datang. So lepas ni kena datang lagi Kak KM confirm. Jangan tak datang. Jumpa lagi Abang Lobster. Alaska King Crab tu. Alaska King Crab.